Okey geng, ni nampak ni. Dia jadi gini kereta tak ada power. Lepas tu ada asap dia. Manja-manja asap manja-manja sebab dia keluar minyak daripada sini. Okey. Pusing depan. Pusing depan, okey. Nampak tu. Okey, nampak tu. Depan mesti nampak macam okey, tapi hakikatnya tak okey. Okey, ni dah siap lah ni. Sebelum ni turbo dia tak ada power, dia ada bunyi kur begitu dalam ni. Dia bunyi kat bahagian turbo. Bila tekan dia bunyi dia bunyi gitu kan. Okey, dan macam dalam video. Okey, so ni alhamdulillah dah selesai. Siap kita buat cucian enjin lagi. Nampak tu. Macam kereta baru lah. Macam baru guys. Okay, so kita akan start enjin ni. Lepas tu kita tekan minyak sikit. Tengok masih ada bunyi ke tak. Okay, start. Okay. Nampak tu. Enjin pun dah senyap dah. Minyak hitam pun kita pakai minyak hitam dari Autobag. Ni dia package yang kita buat ni minyak hitam ni kita pakai Autobag. Autobag dari mana? Kotoku, Tokyo. Okey, dia dari Tokyo. Memang made in Japan lah. Nampak tu, made in Japan. Okey. So package dia, kita tukar oil peak, kita buat service turbo, kita buat data stream, kita reset. Lepas tu kita buat cucian. Package dia 2,000. Dan warranty dia selama jaminan dia selama 6 bulan. Okey. 6 bulan ataupun yang ini 15,000 km. Okey. Mantap.